Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Nurul Asma binti Ramli dan juga rakan-rakan. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 6 akan membentangkan tentang tajuk agama dan kepercayaan di Malaysia, bermanfaat kepelbagaian. Berikut merupakan ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada 11 orang pelajar. Baiklah, sebelum kita pergi kepada definisi agama, eloklah kalau kita kenal dulu asal-usul perkataan agama. Dalam bahasa Sanskrit, akar kata gam bermaksud pergi. Apabila ditambah awalan dan akhiran dengan huruf A, ia membawa maksud jalan, iaitu jalan hidup yang digariskan oleh Tuhan atau pengasas agama. Secara ringkasnya, agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa dan juga satu sistem keyakinan yang dianuti dan diamalkan. Manakala kepercayaan pula bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara seperti adat dan pantang larang yang diamalkan turun-temurun. Seterusnya, mengapa kita perlu beragama? Pertama, pemikiran agama memang wujud secara semula jadi sejak lahir. Maksudnya secara fitrah, manusia memang suka mencari makna dan bertanya tentang tujuan hidup. Fitrah ini mendorong manusia kepada pencarian makna melalui agama. Kedua, agama menjadi identiti pembeza antara kelompok manusia. Contohnya, nilai, cara hidup dan budaya banyak terbentuk melalui agama yang dianuti. Ketiga, menurut Durkheim pada tahun 1915, manusia berkongsi kepercayaan dan amalan yang sama yang membantu menyatukan mereka dalam satu komuniti yang bermoral. Dan akhir sekali, dengan beragama, kita boleh meningkatkan kualiti hidup kerana ajaran agama mengajar kita nilai seperti sabar, jujur dan amanah yang membantu kita untuk membentuk karakter yang lebih positif. Seterusnya, mengapa kita perlu beragama? Pertama, pemikiran agama memang wujud secara semula jadi sejak lahir. Maksudnya secara fitrah, manusia memang suka mencari makna dan bertanya tentang tujuan hidup. Fitrah ini mendorong manusia kepada pencarian makna melalui agama. Di Malaysia terdapat 4 agama utama yang dianuti oleh masyarakat. Mengikut sumber dosa, Baca Penduduk dan Perumahan 2020, agama Islam dianuti oleh majoriti masyarakat Melayu dengan 83.5%, diikuti dengan Buddha, Kristian dan Hindu. Pertama, agama peranan sebagai sumber nilai moral, di mana agama menjadi panduan tingkah laku dengan menanam nilai seperti jujur dan amanah. Ia juga menjadi asas etika dan undang-undang yang mencegah perbuatan salah seperti mencuri atau menipu. Selain itu, agama turut mainkan peranan besar dalam perpaduan nasional. Pergaulan antara agama melalui perayaan dan aktiviti kemasyarakatan mengeratkan hubungan rakyat. Pendidikan agama yang baik juga mengelakkan sikap melampau dan prejudis antara kaum. Akhir sekali, agama peranan sebagai penyatuan masyarakat. Agama membantu mencegah konflik dengan menyuruh kepada perdamaian dan penyelesaian secara harmoni. Ia turut membina identiti bersama yang menyatukan masyarakat bilang kaum di Malaysia. Seterusnya saya akan jelaskan tentang pergolongan agama lah. Pergolongan agama ni terdiri daripada dua kategori utama agama. Yang pertama adalah agama samawi. Agama samawi ini agama yang terdiri daripada ciptaan Tuhan, ianya bukan daripada ciptaan manusia. Agama ini bersumberkan wahyu Tuhan, bukan ciptaan manusia semata-mata. Agama samawi juga ialah agama yang diturunkan oleh para rasul yang terpilih sebagai panduan hidup manusia. Dari segi agama samawi, ianya mempunyai keyakinan yang teras seperti Tuhan sebagai pencipta, wujudnya wahyu dan juga kitab suci Al-Quran. Contoh-contoh agama samawi adalah agama Islam, agama Kristian dan juga agama Yahudi lah. Ketiga-tiga agama ini mempunyai akar kepercayaan yang sama tetapi mempunyai perbezaan dari segi konsep Tuhan. Yang kedua adalah agama duniawi atau dikenali sebagai agama budaya. Agama ini adalah ciptaan manusia. Ianya terbentuk disebabkan oleh pemikiran, falsafah dan juga pengalaman manusia. Agama ini tidak mempunyai wahyu tetapi disusun oleh segelintir ataupun sekelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh yang besar. Agama ini juga boleh berubah mengikut perkembangan zaman, budaya dan juga amalan penganut. Terdapat unsur pemujaan roh nenek moyang, penyembahan alam seperti matahari dan juga bulan, simbol berhalin dan juga ritual tertentu. Kita beralih kepada agama Islam. Islam merupakan agama yang dianuti lebih daripada 60% penduduk di Malaysia, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama yang terbesar di negara ini. Islam bermaksud tunduk, patuh dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Individu yang beragama Islam disebut sebagai Muslim, iaitu selain daripada mempercayai Tuhan yang satu, Muslim juga mengamalkan setiap ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Terdiri daripada ibadah, sosial, akidah dan juga sistem perundangan. Di Malaysia, Islam juga mempengaruhi identiti bangsa Melayu. Disebut dalam Perlembagaan Persekutuan, seorang Melayu mestilah beragama Islam. Ini menjadikan Islam bukan sahaja mempunyai ajaran rohani, tapi juga menyumbang pada budaya, adat dan pola interaksi sosial dalam masyarakat Melayu dan masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Asas terpenting dalam Islam ialah akidah. Akidah merupakan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan dapat dicapai dengan mengucap dua kalimah syahadah, iaitu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Syahadah menjadi pintu masuk kepada Islam dan ia adalah simbol penyerahan seorang hamba kepada penciptanya. Dalam Islam terdapat dua sumber rujukan utama.
yang digunakan iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Ia mengandungi prinsip-prinsip akidah, undang-undang syariah, panduan moral, kisah para nabi terdahulu dan peraturan-peraturan kehidupan. Keunikan Al-Quran ialah teksnya tidak berubah, terpelihara sejak lebih 1400 tahun dahulu dan menjadi rujukan paling tinggi dalam Islam. As-Sunnah pula merujuk pada segala yang datang daripada Nabi Muhammad SAW, ucapan baginda, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat baginda. Sunnah berfungsi sebagai penerang pada Al-Quran serta panduan praktikal bagaimana ajaran Islam dilaksanakan dalam kehidupan sebenar. Selain dua sumber ini, sirah atau sejarah hidup Rasulullah SAW juga menjadi pedoman kerana ia memperlihatkan bagaimana baginda membina masyarakat yang adil, penyayang dan peradaban tinggi. Sirah juga mengandungi banyak pengajaran dalam aspek kepimpinan, strategi, diplomasi dan perpaduan sosial. Islam mempunyai dua asas utama, amalan dan kepercayaan, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ialah 6 perkara asas kepercayaan, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar. Islam pula ialah 5 amalan asas yang wajib dilakukan, iaitu mengucap syahadah, menunaikan solat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji jika mampu. Okey, seterusnya tentang agama Buddha. Agama Buddha ni dibawa oleh seorang kerabat Islam bernama Siddhartha Gautama. Dia mendapat petunjuk tentang agama Buddha ni ketika dia masuk ke hutan Yurvela. Okey, tentang agama Buddha ni dia mementingkan menghormati kehidupan. Kehidupan iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Sehingga kan penganut agama Buddha tidak digunakan untuk bunuh ataupun sembelih binatang untuk dimakan. Kerana apa? Kerana mereka memandang binatang itu lebih tinggi mulianya daripada manusia. Okey, kemudian perayaan disambut oleh agama Buddha ni adalah perayaan Wesak bagi memperingati kelahiran, kemunculan dan pencapaian Gautama Buddha ke Nirvana. Dan ia disambut di Tokong. Kita pergi kepada agama Hindu. Agama Hindu ni bukan antara agama tertua di dunia, iaitu abad ke-8 sebelum Masihi, yang dia juga tak ada pengasas khusus dan diamalkan majoriti masyarakat India di Malaysia. Untuk kitab suci utama dia yang paling penting iaitu kitab Veda. Dia terdiri daripada 4 bahagian, iaitu Rig, Yajur, Samar dan juga Atar. Kitab yang lain iaitu Bhagavad Gita, Ramayana dan juga Mahabharata. Dia ada kepercayaan utama dia iaitu dia percaya kepada banyak dewa, itu polytheism. Setiap dewa tu mempunyai peranan tersendiri. Ada 3 dewa utama, Trimurti. Itu Brahma pencipta, Vishnu pemelihara dan juga Siva pemusnah. Okay, untuk sistem kasta ni dia menggunakan konsep sistem kasta tradisional. Kita 4 golongan. Yang pertama Brahma, itu golongan pendeta dan juga kuat agama. Kedua Kshatriya, pemerintah dan juga penlawan. Yang ketiga Bashya, itu peniaga dan juga petani. Dan last sekali ada Shudra, iaitu golongan pekerja. Lembu dia juga dianggap sebagai haiwan suci. Untuk simbol utama iaitu ialah pocu, tali yang diletakkan di dahi berbeza mengikut jantinan dan juga sistem status perkahwinan. Perayaan utama dia iaitu Festival Bali yang bermaksud cahaya menghapus kejahilan. Untuk pengaruh awal ni, dia di Lembah Kejang Kedah dan kuil yang terkenal di agama Hindu ni iaitu di Batu Cave. Itu dianggap dewa murungan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan teruskan dengan agama Kristian. Agama Kristian asalnya merupakan mazhab kepercayaan daripada Yahudi yang menerima Yesus daripada Nazaret sebagai Mesia ataupun Kristus. Sesetengah penganut Kristian mengelarkan Yesus sebagai penyelamat orang Yahudi seperti yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Penganut Kristian sama ada gereja Roman Katolik, Ortodok Timur ataupun gereja Protestan menerima doktrin Trinity ataupun Tritunggal sebagai ajaran utama agama Kristian. Penganut Kristian percaya bahawa selepas berakhirnya kehidupan Yesus Kristian di dunia, wujud Tuhan kekal di dunia dalam bentuk Roh Suci ataupun Roh Kudus. Agama Sikh merupakan kelompok agama minoriti di Malaysia. Agama Sikh dianuti oleh sebahagian besar etnik India yang berketurunan Punjabi di negara kita. Penganut Sikh lebih mudah dikenali sebagai identifikasi sebagai pemakaian serban dan berjanggut panjang terutamanya lelaki. Bagi lelaki biasanya menggunakan nama akhir Singh bermaksud singa, manakala wanita menggunakan Kaur bermaksud puteri. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak pada tahun 1469. Ajaran agama ini kemudiannya diteruskan dan dikembangkan oleh 9 orang guru lain. Agama Sikh mempunyai satu Tuhan. Kitab suci agama Sikh dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib Ji yang menjadi the living guru dan sumber rujukan utama dalam kehidupan penganut Sikh.
Seterusnya, kepercayaan animisme. Ia adalah kepercayaan yang berasaskan kepada roh dan makhluk halus di mana setiap benda seperti batu dan kayu dipercayai mempunyai roh ataupun semangat sendiri yang menekankan keseimbangan dan penghormatan kepada alam semula jadi. So, di Malaysia, ia sering dikaitkan dengan masyarakat peribumi, terutamanya suku kaum Iban dan Kadazan Dusun yang menjadi asas kepada amalan tradisional mereka sejak dahulu lagi. Antara contoh amalannya termasuk sewang yang dipercayai dapat mengusir roh jahat, adat kawal atau keamatan sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian, dan juga pemujaan penunggu iaitu memohon izin sebelum memasuki kawasan tertentu yang dianggap sebagai keras. So, secara keseluruhan, animisme menunjukkan bagaimana kepercayaan tradisi dapat membentuk hubungan rapat antara manusia dan juga alam. Kepercayaan Confucius berasal daripada ajaran Confucius di China purba. So, konsep asasnya menekankan 3 nilai utama, Li iaitu adab dan tertib sosial, dan Xiao ia turut membentuk kerangka hierarki dalam masyarakat seperti hubungan antara raja dan rakyat. So, dari segi amalan, masyarakat berpegang kepada sembahyang nenek moyang, amalan kautau, serta pembacaan adalektar. So, melalui ajaran ini, kita dapat melihat bagaimana nilai hormat, adab dan kekeluargaan memberi sumbangan penting kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kepercayaan Tao lahir di China kira-kira 4,000 tahun yang lalu dan dikaitkan dengan tokoh seperti Lao Tzu, penulis Tao Te Ching. Kepercayaan ini muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan sosial. Sumber kitab utama kepercayaan Tao ialah Tao Te Ching yang menjadi bantuan moral, falsafat dan cara hidup. Selain itu, karya Zhuangzi menekankan konsep kebebasan dan keharmonian dengan Tao. Prinsip utama kepercayaan Tao termasuk Wu Wei atau tanpa paksaan, iaitu bertindak selaras dengan aliran semula jadi tanpa memaksa kehendak sendiri. Selain itu, konsep Yin yang menekankan keseimbangan antara dua kuasa perlawanan yang saling melengkapi dalam alam semesta. Perayaan kepercayaan Tao termasuk Qingming dan Tahun Baru Cina. Kepercayaan tradisional berasal daripada masyarakat tempatan. Ia juga berpunca daripada animisme dan totemisme. Sumber kepercayaan tradisional datang daripada nenek moyang melalui cerita dan pantang larang yang diwarisi dari generasi ke generasi. Amalan ritual, upacara dan adat bersama juga menjadi panduan utama pengajaran kepercayaan tradisional. Prinsip kepercayaan tradisional menekankan keharmonian dengan alam serta menghormati nenek moyang dan roh. Perayaan kepercayaan tradisional termasuk Hari Memuja Alam dan Perayaan Nenek Moyang. Seterusnya, kesan gagal menguruskan pelbagaian agama. Kesan pertama ialah konflik sosial dan ketegangan antara agama. Apabila setiap agama tidak dihormati, ia boleh mencetuskan salah faham dan konflik. Contohnya, penghinaan terhadap simbol atau amalan agama tertentu atau penggunaan media sosial untuk menyebarkan kenyataan provokatif boleh mencetuskan kemarahan dan ketegangan. Kesan kedua ialah perpecahan dan polarisasi masyarakat. Apabila masyarakat hanya bergaul dalam kelompok agama masing-masing, diorang sosial akan semakin melebar. Ini menyebabkan kurangnya interaksi antara komuniti dan akhirnya wujudlah stereotip serta prejudice. Kesan ketiga ialah diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Jika dasar kerajaan atau institusi awam dilihat berat sebelah terhadap satu agama, golongan minoriti mungkin merasa terpinggir. Ini boleh berlaku dalam bentuk ketidaksamaan peluang dalam pendidikan, pekerjaan atau akses kepada kemudahan masyarakat. Kesan keempat ialah kemerosotan imej negara di peringkat antarabangsa. Negara yang gagal menguruskan pelbagaian agama akan dilihat sebagai tidak menghormati hak asasi manusia. Ini boleh menjejaskan reputasi negara, mengurangkan keyakinan pelaburan asing dan menjejaskan hubungan diplomatik. Dan kesan kelima ialah penyebaran kebencian melalui media sosial. Media sosial kini menjadi platform utama penyebaran maklumat, tetapi juga boleh menjadi alat penyebaran kebencian agama. Tanpa kawalan dan pendidikan sivik dan berkesan, media sosial boleh digunakan untuk menyebarkan fitnah, provokasi dan perhinahan terhadap agama lain. Oleh itu, kepelbagaian agama bukanlah satu beban, tetapi juga satu kekuatan jika diurus dengan betul. Kita perlu memupuk saling sikap menghormati, menggalakkan dialog antara agama dan memastikan negara asal negara bersifat adil serta inklusif. Seterusnya, saya ingin berkongsi 4 cara untuk mengurangkan konflik agama dalam masyarakat. Yang pertama, kita perlu meningkatkan kefahaman melalui pendidikan yang inklusif, iaitu pendedahan terhadap asas kepercayaan agama lain dalam menanamkan rasa hormat serta mengelakkan salah faham dan stereotip. Yang kedua, penggunaan media perlu dilakukan secara bertanggungjawab, seperti kita harus menilai maklumat sebelum berkongsi bagi mengelakkan provokasi yang boleh mencetuskan ketegangan antara agama. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang berkaitan hasutan agama perlu dipertingkatkan, seperti tindakan tegas terhadap ujaran kebencian mampu mencegah pihak tertentu daripada menyebarkan permusuhan. Dan yang terakhir, yang keempat ialah dialog dan program silang agama sangat penting. Aktiviti seperti forum boleh dilakukan, perbincangan serta lawatan ke rumah ibadat dapat memupuk persefahaman dan hubungan yang lebih harmoni. Sebagai kesimpulan, kepelbagaian agama di Malaysia bukanlah penghalang tetapi satu kelebihan yang membentuk identiti negara kita. Perbezaan yang wujud boleh membawa kepada konflik jika tidak ditangani dengan betul. Namun, melalui pendidikan, dialog serta sikap saling menghormati, kita mampu mencipta suasana yang lebih harmoni. Sebagai mahasiswa yang hidup dalam persekitaran majmuk, kita memegang tanggungjawab untuk menjadi ejen perpaduan, iaitu memahami antara satu sama lain, menolak provokasi serta menyebarkan mesej keharmonian. Jika semua pihak memainkan peranan penting,
Walau sekecil mana pun, kita boleh memastikan Malaysia kekal aman, bersatu dan merayakan kepelbagaian agama sebagai satu kekuatan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.